Nama saya Muhammad Rizul Haizat bin Muhammad. Saya mengambil acara 110 meter lari berpagar. Okay, persiapan untuk menjelang kejohanan di Korea, so far so good. Training pun dalam keadaan yang free injury, walaupun sebelum ni pernah mengalami injury di bahagian punggung, tendon bengkak. So sekarang ni alhamdulillah latihan berjalan dengan lancar. So saya berharap saya tidak akan mengalami sebarang kecederaan sebelum pergi ke Korea lah. Okey, matlamat peribadi saya ke kejohanan ATF ni, kalau diikutkan memang sangat besar sebab nak qualify SEA Games terlebih dahulu dan ingin memperbaharui saya punya catatan peribadi lah. Itu saya punya main utama lah. Kalau diikutkan cabaran dalam sesi latihan itu banyak sangat, terutamanya kita punya track mini stadium tidak boleh diguna disebabkan dia punya track itu boleh dikatakan kalau berlari memang akan mengalami kecederaan lah. Kita boleh dapat kecederaan sebab kita punya track mini stadium ni dah keras. Harapan di kejohanan ATF Korea ini, seperti yang saya cakap tadi, saya ingin memperbaharui saya punya rekod pribadi dan nak qualify SEA Games secepat yang mungkin lah. Itu matlamat saya. The main dia adalah saya nak pecah rekod nasional lah.